Salam sejahtera kepada semua. Saya Cuba Sukadesan Pillai, pasukan TPSS SDGT Ladang Wendi. Ini saya berada di program Jeralan STEM Parlimen Sungai Siput 2025. Anjuran Parlimen Sungai Siput dengan kerjasama Klub STEM Sungai Siput, Unit Kediaman, Luar Kampus Fungsi, College Community Sungai Siput dan SDGT Ladang Wendi. Program ini bertujuan untuk memupuk minat murid dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik melalui aktiviti, pameran serta pertandingan reka cipta dan inovasi. Sepanjang program ini, pelbagai aktiviti menarik telah diadakan seperti pertandingan reka cipta dan inovasi, pameran STEM, sesi perkongsian ilmu oleh para pensyarah dan pegawai jemputan, interaksi murid bersama tetamu khas. Program ini mendapat sambutan yang amat mengalahkan daripada murid, guru serta para hadirin. Pameran STEM yang diadakan dalam program ini mempamerkan pelbagai projek dan bahan berkaitan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Pameran ini memberi peluang kepada murid untuk melihat, mencuba dan memahami aplikasi STEM dalam kehidupan seharian. Melalui pameran ini, murid dapat meningkatkan minat, kreativiti serta kemahiran berfikir secara kritis dan inovatif. Selain itu, booth penghasilan kopi, booth rawatan kuku, booth cara mengias kek, booth fashion baharu juga menarik perhatian ramai murid. Pameran mikrobit dan robotik memberi pendedahan secara hands-on kepada murid dalam bidang pengaturcaraan asas dan teknologi robotik. Murid diajar cara menggunakan mikrobit, memahami kod mudah serta mengawal pergerakan robot. Pameran ini membantu murid membina kemahiran penyelesaian masalah, kerja berpasukan dan pemikiran logik selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Apa pandangan Tuan tentang pengajaran program STEM Parlimen Sungai Siput 2025? Program STEM dekat sekolah rendah tahun 2025 minat belajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan saya Halimah dan saya masih berminat sedikit dapat mengenal muda dari awal persekolahan untuk membolehkan mereka dapat masa yang sains dan teknologi dan Pertama-tamanya kita mengucapkan tahniah kepada sekolah SJKT Ladang Wendi Sungai Siput ini kerana telah mendapat peruntukan daripada YKS7 dengan bertujuan untuk meningkatkan minat belajar terhadap STEM ya. Okey, so daripada penjelajahan saya terhadap sekolah ini, saya dapati banyak sangat luaran yang boleh meningkatkan kepada murid-murid ini, minat murid-murid ini terhadap STEM. Dengan kita ada pusat sains negara, kita ada pameran daripada MOSTI, daripada College Community. Di samping itu, murid-murid bukan setakat dapat bermain, belajar, tetapi dapat mencampakkan lagi pengetahuan dan minat mereka terhadap STEM. So, program jelajah ini diharapkan dapat meneruskan sebab sangat-sangat bagus dengan adanya peruntukan dan adanya komitmen dan juga peningkatan daripada sekolah-sekolah yang berkaitan sangat bagus. Tahniah ucapkan. Selamat pagi. Saya rasa program ini sangat bagus dan perlu diteruskan setiap tahun dan perlu dibuat lebih kerap kerana program ini membantu pelajar-pelajar berdaya cipta sesuai dengan teras Malaysia Madani. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin merakamkan terima kasih untuk pelaksanaan Carnival ini dan berkaitan dengan pendedahan murid berkaitan dengan STEM itu, saya harap ia boleh diperluaskan lagi. Apa yang dapat saya lihat melalui program ini, terdapat 16 buah sekolah yang telah mendapat pendedahan secara langsung daripada Klub STEM Sungai Siput yang pada hemat saya, murid-murid yang telah pun menerima jelajah STEM ini mempelajari banyak perkara dan saya sangat berharap yang program ini boleh dilebarkan kepada lebih banyak sekolah, lebih banyak kuantiti murid yang boleh dilibatkan agar hasrat negara kita untuk mencapai nisbah 60-40 itu menjadi satu realiti. Ini kan kita menggambarkan ada ini kan sebenarnya semua in the science, in the STEM program வந்து science, technology, engineering, பேஸ் பண்ணி இங்கே வந்து வளர்ந்து வரும் மாணவர்களோட ஆர்வத்தையும் அவங்களோட ஆற்றலையும் இது ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருந்தது. மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டெம் ப்ரோக்ராமில் இருக்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் வந்து நிறைய அவங்க வந்து நிறைய சாதனை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. ஸோ கலந்துக்கிட்ட எல்லா மாணவர்களுக்கும் என்னோட அனுபவம்
செய்தினா நிறைய டீட்டெயிலாக பார்த்தேன். நிறைய மாணவர்கள் அவங்களுடைய கைத்திறமையால நிறைய அறிவியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் செய்திருந்தாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்க. மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள், பயிற்றுவித்த ஆசிரியர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். இந்த நிகழ்வு மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு மாணவர்கள் பயனடையும் வகையில் அமைந்துள்ளது. அது மட்டுமல்லாது பழைய தரப்புகள் இங்கே கூட்டு அமைச்சு மிக சிறந்த ஒரு ஆலோசனைகளும் மாணவர்களுக்கு ஏற்புடைய பல விஷயங்களையும் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. இங்கே கோலகம்சார் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தமிழ் பள்ளிகளும் கலந்து கொண்டு சிறப்படைய வேண்டும் என்பது எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு. Selamat sejahtera dan salam madani. Kami warga SDKD Ladang ONB ingin mengucapkan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat YDK7 Subramaniam atas sokongan padu serta sumbangan yang amat bermakna dalam menjayakan penganjuran program pada hari ini, iaitu program Jelajah STEM. Sokongan Yang Berhormat amat kami hargai kerana ia menyemarakan budaya STEM dan memberi inspirasi besar kepada murid-murid di sekitar Parlimen Sungai Siput. Karnival ini selaras dengan aspirasi STR Madani yang menekankan pembudayaan sains, teknologi dan inovasi. Melalui aktiviti-aktiviti hands-on dan interaksi, murid-murid didedahkan kepada STEM dan TVET secara lebih bermakna dan menyeronokan. Okey, faedah program ini kepada murid-murid supaya dapat meningkatkan minat terhadap STEM. Murid-murid didedah kepada sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik melalui aktiviti interaktif dan hands-on. Pembelajaran berasaskan pengalaman sebenar melalui pameran, demonstrasi dan pertandingan murid-murid melalui pengalaman bukan sekadar teori di bilik kajian sahaja. Malahan seperti program-program begini amat bermakna dan dapat melahirkan bakat saintis, jurutera. So kami Lima berterima kasih kepada YB. Program Jelajah STEM ini bukan sahaja memberi pendedahan awal kepada murid, malah mampu melahirkan generasi yang kreatif, inovatif dan celik teknologi. Sekian laporan kami dari program Jelajah STEM Parlimen Sungai Siput 2025. Terima kasih kerana menonton. Saya Kirubashni Kadri Serpilai menyampaikan laporan untuk TVS Sekolah.